Okay, macam gini. Mak Andak dah call Mik Tang. So, Mik Tang dah tahulah ni. So, cadangannya kita semua ramai-ramai pergi airport. Tapi biar je mama dengan papa semua dekat rumah. So, maksudnya biar je diorang duduk kat rumah. So, kita ambil kakak dekat airport. Terus pergi. So, maksudnya kita hantar kakak. Kita selepas dekat rumah lah maksudnya. So, kalau nak bawa mama dengan papa semua pergi airport, rasa macam curious lah juga. Nanti mama papa macam, kenapa nampak sangat lah kan. So biar je mama dengan papa kat rumah. So kita orang ambil kakak dekat airport, terus pergi dengan Mik Tang lah. Kalau nak lah, okey. Kalau okey lah. Sebabnya kalau ajak pergi KLIA nanti mama papa nanti syak fikir lain lah. Macam tu lah. So it's better terus ke rumah. Maksudnya surprise kat rumah. So dekat situ kita boleh buat video. Semua ada. Macam tu lah. So Kaika pun mungkin nanti laju je kan mak ndak kan. Call mak Mik Tang kan. Dah settle. Okay ke? Okay ke macam gitu? Aku pula excited. Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni last day class. Hari ni jugalah hari paling to attract attention. Please take note of the luminous strip. In an emergency evacuation, follow these strips to the exit. Escape slides are located at all doors. Life rafts will be launched at the forward and window exits. Take note of the exit nearest to you. If smoke is present, keep low to the floor and follow the lights to the nearest exit. If an emergency evacuation becomes necessary, leave all your personal belongings behind and proceed to the exit nearest to you. For a quick and safe evacuation, follow the instructions of the crew. Smoke Welcome to KL International Airport Terminal 1. To all visitors, selamat datang to Malaysia and to Malaysian, welcome home. aku dah betul. Aku dah nampak mana family aku malu lah. Assalamualaikum. 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 Wani. Hawani. Sini meh. Apa tu? Cepat dia tengok siapa.
tau. Dia macam dia bela tau. Dan muka dia lain sikit sekarang kan. Saya makin cantik ke? Percaya ke tak percaya Sambung ke? lah. Cantik, betul-betul cantik. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum. Kau lah. Macam mana boleh balik ni? Assalamualaikum guys. Kembali kepada surprise. Belum lagi. Oh, belum lagi. Saya dekat dah. Okay. So, semua kena tutup mata. Tutup mata. Tutup. Tutup, jangan buka. So korang kata kan kita tak ada baju raya haji. So akak belikan untuk korang satu set. Tapi kenapa kakak dengan kak adik je warna macam ni? Cuba teka kenapa. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Cantik kan? Okay, sebab apa? Sebab apa? Cakap. Okay. Sebab apa sayang? Okay, so kali ni mama seorang je tutup mata. Mama seorang je tutup mata. Dah sini. Kalau dia tak main tidur juga lah. Cuba kak. Banyak tak boleh dekat Kashmir. So kita orang boleh sama-sama dengan Beb Mama macam tu. Ya Allah, cantiknya. Uish, banyak daripada gaduh saya. Daripada Kashmir. Jadinya kak beli waktu akak umrah. Kakak. Akak tak tahu lah. Akak tak nak suruh nyumat ke tak? Yeay! Yeay! Siap. Itu saja. Seterusnya. Ini akan nak bagi kat adik. Adik. Adik, apa ni? Ini pun satu. Yeay, ya Allah. Bagi. Yang ni untuk Mama. Fish magnet Mama. Yang hilang hari tu tu. Ya, yang hilang. Ya Allah, rasa tak hilang. Ini perfume. Itu untuk Awani. Dapat banyak Awani daripada zaman umrah lagi. Nasib muai. Akak sebenarnya maksudnya akak takut kalau senteng. So macam kalau senteng tu kena pakai Daripada Mekah ni. Daripada Mekah. Nah, ni cuba rasa. Akak tinggal 10. So seorang boleh dapat 2. Rasa. Saya nak ambil gambar dulu. Oh, banyak nak lah pula dalam gambarnya.